Okay guys, so hari ni kita nak sambung sikit yang semalam punya. Okay, semalam punya ni sikit aja lagi. So tanpa melengahkan masa, hari ni kita nak masuk muka surat yang ke-8. Muka surat yang ke-8. Okay. Jadi soalan yang ke-9 ni. Jumpa tak? Muka surat 8, soalan yang ke-9. Jumpa. Cuba check. Hai Sofia. Sofia sempat sarapan? Jumpa Kalau jumpa cikgu teruskan. Okey, dah jumpa. Sofia sempat sarapan. Okey. So boleh cikgu teruskan ya guys. Jadi sebelum teruskan cikgu nak buat beberapa peringatan sikit. Revision yang semalam kita belajar. Okey, mula-mula kita belajar semalam. Yang pertama kita belajar pasal sudut pedalaman. Hasil tambah sudut pedalaman. Formulanya apa? N tolak 2 darab 180 bahagi, tak ada bahagi. Macam ni je. Ini kalau untuk cari hasil, hasil dalaman. Hasil tambah, ya. Tapi kalau nak sudut cari pedalaman sahaja, satu sudut sahaja, formulanya adalah sama, cuma kita bahagi dengan N. Ini nak cari satu sudut sahaja. Boleh? Okey, apa lagi kita belajar semalam? Kita belajar juga sudut peluaran. Sudut peluaran, formula kita adalah 360 bahagi N. Dapatlah sudut peluaran. Ingat? Okey. Dan kita kena tahu juga bahawa sudut dalaman dan peluaran, kalau kita tambah, sudutnya adalah 180. Masih ingat? Okey. Apa lagi kita belajar? Kita belajar juga semua segitiga kalau ditambah akan menghasilkan 180. Okey, itu antara benda yang kita belajar semalam. Jadi hopefully awak semua masih ingat lagi lah benda ni. Kan? Masih ingat kan? Okey, boleh ikut teruskan ke? Cikgu teruskan Okey. Okey, seterusnya kita masuk yang ini. Okey, tanpa melengahkan masa, kita nak cari nilai M. Okey. Cuba awak tengok. Dia bagi soalan dia banyak sudut peluaran ke sudut dalaman? Exterior ke interior yang banyak? Cuba korang komen. Banyak yang dalam ke banyak yang luar? Banyak yang luar kan? Jadi bila banyak yang luar, kita banyak kena pakai formula ni lah. Ataupun kalau hasil tambah sudut peluaran, lupa nak beritahu pula. Okey, hasil tambah sudut peluaran berapa? Siapa ingat? Hasil tambah sudut peluaran mesti 360 sahaja. Okey. Bermaksud kalau kita tambah semua ni, mesti jumlahnya 360 sahaja. Okey, jadi mula-mula nak buat apa? Sebelum tu, kita cari dulu sini dulu guys. Okey, berapa sudut kat situ? Cuba komen. Berapa sudut dekat situ? ...42. Macam mana tahu? Kerana sudut kedua-dua ni 180 kan? Oleh itu, kita pun buatlah 180 tolak dengan 138. Jadi kita dapat 42. Betul. Zil betul Zil. Okey, jadi disebabkan dia bagi yang luar saja, kita pun tambahlah semuanya. Jadi kita pun tambah 9M tambah dengan 4M
tambah dengan 8M, tambah dengan 66, dan tambah dengan 42. Mesti sama dengan 360. Dah. Cuba korang settlekan dulu yang ni. 9M tambah 4M tambah 8. 9 tambah 4 tambah 8. Dapat berapa? Ha, 9 tambah 8 tambah 4. Dapat? 21M. Okey, 66 tambah 42. 66 tambah 42. 108. Okey, sampai sini korang okey ke? Boleh terima? Okey, kemudian nak buat apa? Kita kena pindahkan. Pindahkan 108 sebagai tolak. Dah. Cuba korang settlekan. Kira berapa dapat? Dua lima dua. Kawan-kawan lain dapat sama tak? Okey, sini dapat 252. Okey, apa nak buat dengan 21? 21 kan dia darab kan? Kalau pindah jadi bahagi. Dapatlah M. Berapa M dapat guys? Dua belas. Betul. M sama dengan 12. Macam tu je lah soalan kita. Mudah je. Kalau kita faham konsep dia, faham soalan, boleh buat. Dah, boleh salin. Hadif boleh faham ke? Boleh kan? Boleh sahaja. Kawan-kawan lain macam mana? Okey tak? Boleh. Amni okey Amni? Boleh. So, boleh cikgu teruskan? Ke nak salin lagi? Saya cikgu teruskan lagi ya. Okey, seterusnya kita tengok yang ini pula. B. Okey, B. Okey, raja di sebelah menunjukkan sebuah heksagon. Sekata. Ni, heksagon sekata ni. 2, 4, 6. Ada 6. 6 sisi. Okey, lepas tu PES. PES straight. QH garis lain. Okey. QHR. Q mana Q? QHR. Oh, dua ni straight. Okey. Apa lagi dia beritahu? Hitungkan nilai X dan nilai Y. Okey guys. Teruskan. Kita nak cari nilai X dan nilai Y. Okay, apa-apa pun korang kena cari maklumat dan isi dulu maklumat yang ada dekat sini. Okey, kalau awak macam mana? Apa awak perlu buat dulu? Nak cari apa dulu?
Maklumat apa yang awak cari dulu? Awak rasa kita perlu cari sudut dalaman ke sudut luaran? Cari Y. Cari Y dengan cara sudut dalaman. Okey, betul Z. Z betul. Sudut dalaman. Okey, guna sudut dalaman dia. Ingat formula kita, N tolak 2 darab 180 bahagi N. Okey, mulakan. Tak kisah, kita boleh cari Y dulu boleh, cari X dulu boleh, tak ada masalah. Dah dapat dah? Berapa dapat? 120. Betul 120? Jom kawan-kawan check. Kita punya N kita ada 6. Dan bila tekan calculator kita akan dapat 120. Betul. Jadi kita punya Y adalah 120. Jadi Y dah dapat dah. Okey, boleh? Dah settle. Jadi cikgu tulis kat sini lah. Y sama dengan 120. Bukan Y saja, malahan yang lain-lain ni pun semua ni 120. Okey, lepas tu nak buat apa lagi? Semua-semua ni 120. Lepas tu nak buat apa lagi, guys? Nak cari X macam mana? Cari yang ni pula. Tapi ini tak sekata. Jadi kita cari hasil tambahnya. N tolak 2 darab dengan 180. Boleh cari yang tu je, guys. Cuba cari berapa dapat jumlah hasil dia. Yang ni N dia berapa? N dia? 1, 2, 3, 4. 4. So, dapat 360. Jadi jumlahnya 360. Tapi kalau kita hafal, segi 4 memang 360 pun. Kalau dah hafal tak payahlah buat ni. Kalau dah hafal kan. Okey, sekarang kita tahulah bahawa X tambah 72 tambah 120 tambah 120 sama dengan 360. Faham tak? Dah. Korang settlekan. Nanti korang pindah-pindah lah berapa dapat. Okey, mulakan. Mulakan.
Cari X, cari Y, mulakan. Wah, cikgu tak buka suara eh? Oh, tadi cikgu tak buka suara ke? Korang okey tak? Dengar tak tadi? Oh, patut pun lah. Korang tak cakap je. Cikgu record tak ada suara tadi eh? Alamak. Patut diam cikgu tanya je. Tak nampak skrin? Ya ke Muaz? Kawan-kawan lain nampak skrin tak? Ah, nampak je. Ah, nampak. Muaz, Muaz. Cikgu rasa Muaz tertekan pin mana-mana kot. Cuba Muaz unpin. Ah, takut Muaz tertekan pin. Ada gambar pin tu kan? Ada gambar bentuk pin tu, takut Muaz tertekan mana-mana pin. Ah, Muaz kena unpin kan dia. Nah, Muaz dah nampak dah? Okey, yang ini pula ya. Okey, yang ini pula. Oh, mualaf lagi tengok. Okey, so kat sini apa yang boleh kita lakukan? Apa yang boleh kita lakukan kat sini? Apa yang boleh kita cari? Mula-mula cari apa dulu? Hmm, banyak ni. Okey, sebelum kita buat apa-apa, kita cuba masukkan maklumat dulu apa yang ada. Contohnya kat sini. Apa yang boleh kita isi kat sini, guys? Situ adalah 65. Betul. Sini 65, ya. Okey, 65. Betul? Oleh itu, ini segitiga dah cukuplah maklumat dia untuk cari Y. So, berapakah Y? Satu segitiga ni berapa jumlahnya? Satu segitiga adalah 180. Betul. Jadi, terus tolak dengan 32. Terus tolak dengan 65. Dah dapatlah Y. Y sama dengan 83. Okey, faham tak yang ni? Yang Y boleh faham tak? Faham. Okey, kita tengok pula yang X. Okey, sebelum buat X, kita masuk maklumat dulu. Contohnya dekat sini. Berapa dekat sini, guys? 130 kerana sini ingat 180 tahu straight line. 180 tolak 50 kita akan dapat 30. 130. Okey, boleh. Jadi dekat situ kita letak 130. Muaz kenapa tu Muaz? Siang pula Muaz. Lagi, apa lagi maklumat yang kita ada dekat sini guys? So, berapa sini? 103. 180 tolak 77, kita akan dapat 103. Okey, betul. 103. Okey, dah cukup maklumat dia. Barulah kita buat kotak. Okey, sini ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Jadi, berapakah hasil tambah sudut dalaman dia? Gunalah formula N tolak 2 darab 180. Berapa dapat guys? 540. Jadi dalamnya ni semua sekali 540. Oleh itu, kita pun cubalah buat semua. Jadi X tambah 130 tambah 170 tambah 65 tambah 103 mesti sama dengan 540. Oh, panjangnya. Cuba buat kat bawah ni lah.
X tambah 130 tambah 170 tambah 103 mesti sama dengan 540 dah. Panjang sangat tu. Okey, sekarang isi ini. Berapa kat situ guys? Berapa dekat situ? 130 tambah 170 tambah 65 tambah 103. Dapat? 468. Betul tak? Betul. Jadi 468 kita pindahkan dia jadi tolak. Dapatlah X. So, jadi berapa X kita? 540 tolak 468. Dapat 72. Okey, jadi X 72, Y 85. Begitulah. Apa ni? Hadif Hadif okey ke? Amni okey kan? Alina pun okey je. Boleh. Muaz macam mana Muaz? Muaz macam mana? Internetnya okey tak Muaz? Alamak, Muaz dah hilang lah. Sofia okey? Sofia boleh faham? Nisa okey ke? Cik Rizwan okey? Safira pun okey? Boleh? Boleh. Okey, okey. Kalau boleh, Alhamdulillah. Okey, kita move lagi. Kita move lagi. Soalan yang mencabar lagi. Okey, ini pula. Okey, cari nilai X. Okey, cikgu tak nak bantu. Cikgu bagi masa 2 minit. Dapat jawapan komen. Kalau pening pun komen. Tak boleh jawab pun komen. Cikgu boleh cepatkan sikit aja. So, apa-apa pun cari maklumat dia dulu. Ataupun kira maklumat dia dulu. Okey, mulakan sekarang. Cikgu dah bagi dah clue-clue sikit ni. Okey, mulakan. Yang pentagon tu dah boleh cari. Berapakah sudut pentagon? Kalau yang dah hafal tu boleh hafal dah. Dah boleh agak dah tu. Okey, dah. Teruskan. Dah, okey. Jom kita check. So, mula-mula kita nak cari dulu apakah sudut dalaman dia. Siapa dah dapat sudut dalaman dia, guys? Sudut dalaman dia. Ingat formula dia? N 5 tolak 2 darab 180 bahagi N. Berapa dapat? Okey, 540 bahagi 5 dapat berapa? 108. Jadi setiap ni 108. 108. 108.
Faham tak? Semua sekali 540 betul lah. Tapi satu sudut tu 108. Boleh faham? Okey, yang biru ni, yang kotak ni 90 lah guys ya. Sebab dia segi 4 tu 90. Jadi 90. Boleh cari X tak? Boleh tak cari X? Ini adalah satu bulatan. Ini adalah satu bulatan ni guys. Satu bulatan. Satu bulatan berapa? Satu bulatan? Satu bulatan 360. Jadi 360 tolak 90. Tolak 108. Dapatlah X. Okey, berapa X dapat? X sama dengan 170. Ya ke? 165. Mana satu ni? 165 ke 170? 165 juga rasa kot. 162. 162, sorry. Nisa cuba cek balik Nisa. Betul tak Nisa tu? Cikgu rasa 162 betul. Sialah tekan. Dah. Senang je soalan guys. Senang je kalau kita selalu buat. Okey, ni soalan kebat sikit. Oh, sorry. Nak salin dia. Nah. Okey, nah salin dulu. Okey dah, jom. Kita masuk sedikit soalan kebat. Okey, raja di sebelah menunjukkan sebuah dekagon. Dekagon ada berapa guys? Ada berapa sisi? 10 sisi. Dekagon ni 10 sisi. Sekata. Dan sebuah poligon. Ni poligon yang kita tak tahu ni. Okey, cari bilangan sisi poligon yang tidak lengkap. Kita nak cari yang ni. Berapakah N yang ini? Tak tahu ni. Masalahnya. Okey. Sekarang ni, cikgu tanya pendapat awak. Cuba cari yang ini pula, guys. Sudut dalaman ni. Berapakah sudut dalaman dia? Okey, mula sekarang. Cari sudut dalaman. Siapa dapat, cuba komen. Satu empat empat. Okey. Jom kita kira untuk kawan-kawan kita yang lain. So, ada 10 tolak 2 darab 180 bahagi dengan 10. Betul-betul kita akan dapat nilainya adalah 144. Jadi setiap ni adalah 144. 144. Dan begitulah yang lain-lain pun sama. 144. Okey. Soalannya. Berapakah sudut dalaman untuk yang kita tak tahu ni guys? Macam mana cikgu nak cari kat situ? Ada siapa-siapa tak boleh bantu? Okey. Siapa dapat bantu situ? Komen. Berapa korang dapat? $160. Macam mana dapat 160? Sebab dia satu bulatan.
360. Tolak dengan 56. Tolak dengan 144. Maka kita akan dapat 160. Jadi kat sini 160. Betul lah tu. 160. Faham tak? Okey. Sebab sini semak, cikgu tulis kat sini lah ya. Tulis kat sini. Jadi tadi kita dapat kat sini adalah 160. Jadi kita buat sendiri sudut peluaran dia. Okey, berapakah sudut peluaran dia, guys? 20. 20. 180 tolak 160 dapat 20. Betul? 20 kat sini. Jadi, dengan menggunakan sudut peluaran ni, kita gunalah formula kita. Jadi, N sama dengan 360 bahagi 20. Dapatlah N dia. Bantu cikgu seorang, guys. Berapa dapat N? 360 bagi 20. Dapat 18 cc. Jadi poligon yang kita kira tu sebenarnya, yang ini adalah 18 cc. Faham tak? Boleh ke? Jadi senang, cikgu cadangkan korang cari sudut peluaran ni. Sebab formulanya simple. Boleh tak kita cari sudut dalaman? Boleh juga. Tapi ni macam leceh sikit. Sebab korang kena cari macam ni. N tolak 2 darab 180 bahagi N sama dengan 160. Ni korang nak pindah-pindah, lambat. Boleh buat. Cuma bagi cikgu dia lambat. Better pakai ini. Mudah, simple dan senang nak kira. Sudut peluaran. Okey? Dua-dua boleh pakai. Dua-dua boleh pakai. Dah. Cikgu bagi salin dulu masa ya. Cikgu bagi masa salin jap. Tak adalah susah sangat. Kalau kita faham, insya-Allah tak ada susah sangat. Okey, dah salin beritahu cikgu kita nak move soalan yang sebenar pula. Okey guys, tahniah banyak-banyak. Korang dah habis bab ni. Alhamdulillah, esok dah boleh masuk bab baru. Tapi sebelum kita ada masa lagi ni, ada masa lagi bukan 20 minit lagi. Kita nak buat soalan sebenar lah pula. Okey, ready ke? Okey, cuba tengok soalan yang pertama. Okey, rajah di bawah menunjukkan sebuah poligon tak sekata. Nampak tak tulis ni? Tak sekata. Nyatakan adalah X tambah Y tambah Z. X tambah Y tambah Z. Okey, mulakan. Nampak macam susah kan? Tapi dia senang je ni. Okey, ada siapa-siapa dapat? Tiga, satu, satu. Z kata 3, 1, 1. Macam mana Z nak buat? Okey, mula-mula cari hasil tambah sudut dalaman dia. So, ada 1, 2, 3, 4, 5.
Jadi 5 tolak 2 darab 180. Sama dengan berapa? 540. Okey. Jadi kat sini kita ada X. Ni kan X tambah Y tambah Z tambah 93 tambah 136 sama dengan 540. Betul-betul. Okey, 93 tambah 136 berapa guys? 229 Kan? Depan ni biarlah jangan usik. Ini biarkan. Cuma kita pindah 229 tu jadikan dia sebagai tolak. Betul ya? Dapatlah depan ni X tambah Y tambah Z. Dapat 311. Betul lah tu C. Tahniah, tahniah. Terror korang Tak sangka pula, terror pula korang ni. Hebat, hebat. Okey, boleh cikgu teruskan lagi? Ada apa-apa nak tanya tak sampai sini? Boleh faham? Boleh faham. Okey, Alhamdulillah. Okey, kalau macam tu cikgu teruskan lagi lah. Okey. Ni soalan macam tadi guys. Soalan macam tadi. Dia bagi yang tak lengkap. Ingat tip yang cikgu bagikan? Kalau dia bagi yang tak lengkap, dia nak minta cari N. Okey, cikgu bagi masa jap. Cuba korang fikir-fikirkan. Okey, siapa dapat N, acu komen. Apakah N awak? Ada idea tak? Z nak cari apa dulu Z? Nisa nak cari apa dulu? Maklumat kita? Hadif? Haris? Apa maklumat yang kita boleh cari dulu? Safira ke ada idea? Amni? Sofia ada idea tak? Kalau awak nak cari apa dulu? Cari sudut luaran. Cari sendiri sudut luaran dia. Ingat? Cari sudut luaran guys. Baru boleh cari N nanti. Ya, 180 tolak dengan 162. Berapa dapat sudut luaran dia? 18. 18 kat sini. Terus boleh guna formula 360 bahagi N dapat sudut perluaran. Ataupun nak senang terus bahagi dengan 18 sama dengan N. Berapa N dapat? Dapatlah 20. Gitu. Faham tak? Jadi sangat penting guna sudut perluaran ni. Sangat penting. Dia akan melajukan pengiraan kita. Tapi kalau dia bagi maklumat lah. Kalau tak bagi maklumat, lambat juga. Okay, lagi nombor 3. Tengok. Sama juga guys. Sama juga macam tadi.
Okey. Yang pertama korang kena cari N dulu. Lepas cari N, baru cari hasil tambah sudut pedalaman. Cari N dulu. Okey, mulakan. Berapakah N dia? N sama dengan berapa? Z dapat tak? Jawapan Haris 1080. Betul Haris, 1080. Haris dapat apa N dia Haris? Haris dapat apa N? 8 je. Kawan lain dapat 8 tak? 360 bahagi 135. Betul 8. 135 pula. 145. Kenapa 45? Sebab sini sudut peluaran dia. Tolak 135 sama dengan 45. 45 ni lah. Boleh ya? Jadi dengan menggunakan formula ini, kita masuklah dia punya formulanya. Okey. Dah darab lah. Tada. Okey guys, boleh ke? Boleh. Amni pun boleh. Macam tu je Amni soalannya. Okey, insya-Allah senang je. Lagi. Okey, untuk matematik ni kan, bahagian B ni adalah bahagian yang paling senang. Jadi bila korang dapat nanti soalan sebenar, cari bahagian B dulu. Sin pun sama. Sin pun sama. Bahagian paling senang adalah bahagian B. Okey, nombor 1. Padankan poligon dengan bilangan sisinya. Okey. Hexagon berapa guys? Hexagon 6. Okey. Pentagon. 5. Oktagon. 8. Dekagon. 10. Okey, nice. Kan senang. Bahagian B senang. Okey, yang kedua, lengkapkan jadual di bawah dengan menyatakan hasil tambah sudut pedalaman. Sum of interior angle. Okey, lepas tu dia nak juga sudut pedalaman bagi setiap poligon. Dia nak satu tau. Sudut pedalaman ni satu je. Okey, cuba tengok nonagon. Berapakah hasil tambah sudut nonagon, guys? Formula kita kat sini adalah N tolak 2 darab 180. Sini pula N tolak 2 darab 180 bahagi N. Okey. Jadi yang pertama dulu guys. Nonagon ada 9. Jadi berapakah hasil tambah dia? 126 kosong. Okey, yang satu je, satu sudut. Satu sudut pedalaman. $140. Betul. Okey, kita kira pula dekagon. Dekagon ni ada 10. Okey, jadi yang pertama, hasil tambah dia berapa?
1440. Betul. Satu sudut dalaman. Berapa kat sini? 144. Okay, nice. Bahagian B senang ya. Bahagian B insya-Allah senang-senang sahaja. Okey, kita pergi lagi. Dia nak apa ni? Cari nilai Y. Okey, jom cari nilai Y. Okey, cikgu bagi masa 2 minit guys. Cari nilai Y. Dah banyak tu 2 minit. Pandai-pandailah korang fikirkan. Macam mana nak buat ni? Okey, ada siapa-siapa dapat Y? Tapi masa ada lagi. Oh, Z dah dapat Z. Z dapat apa Z? 112. Ya, betul. 112. Hebatnya korang ni. Okey. Mula-mula cari dia punya ender. Dia punya hasil sudut dalaman lah. 6 tolak 2 darab 180 sama dengan 720. Jadi kat sini kita nampak Y tambah 87 tambah 84 tambah 24 tambah 58 tambah 115 sama dengan 720. Okey, tambah semua ni dapat 608. Betul tak? Kan, betul kan? 720. Okey, dipindah. Dapat Y, maka Y kita adalah 112. Okey, hebat. Tahniah, tahniah. Tak sangka korang terror. Soalan macam ni popular. Jadi kalau tak susah sangat pun, buat soalan macam ni. Okey, Y dah dapat 112. Kita nak masuk pula soalan berikut. Okey, soalan ni mencabar sikit. Nak cari M, nak cari N dan kemudian kita tambahkan dia. Okey, cikgu bagi masa 2 minit juga. Okey, teruskan. Siapa dapat M komen? Siapa dapat N komen? Okey, berapa dapat? Amni dapat apa?
228. Ya, Z betul. Amri dapat betul. Safira pun dapat betul. Ya, 228. Okey. Untuk N dapat apa N? N adalah 5. Jadi 5 tolak 2 darab 180 bahagi 5. Jadi, kita punya N dapat 108. Kan? Okey, kita punya M 6 tolak 2 darab 180 bahagi 6. Sini kita dapat 120. Jadi 120 tambah 108, 228. Okey, tera lah korang. Tahniah. Hebat. Tak sangka pula hebat ya korang. Okey, kita pergi soalan terakhir kita. Okey, ini soalan terakhir. Rajah di atas menunjukkan sebuah poligon sekata yang tidak lengkap. Okey, adalah segitiga. Okey, ini segitiga. Okey guys, sebelum tu juga nak beritahu sikit. Soalan macam ni popular. Bila sebut segitiga ni adalah kaki dia sama. Bila kaki dia sama, nilai kedua-dua ni adalah sama tau. Kedua-dua ni sama. Jadi cikgu nak tunjuk sini terus. Jadi satu segitiga ni dia adalah 180. Tolak dengan 108. So kita dapat 172. 172 pula. 72 sahaja. 72 ni korang kena bahagilah. Sama besar. 36. Jadi satu ni 36. Ini pun 36. Faham tak? Macam tu. Dah. Cikgu dah bagi maklumat sikit. Sekarang ni nak cari X. Okey, mulakan. Ingat straight line kita adalah 180. Okey, berapa X? Ui, lajunya. Jadi X sama dengan 180 tolak dengan 36. 144. Hebat. Okey, soalan terakhir apa? X dah dapat. Tentukan bilangan sisi bagi poligon sekata yang tidak lengkap. Okey, kita nak cari ni. Berapakah sisi dia? Berapakah sisi dia, guys? Poligon tak sekata. Okey, ni padang maksud dia ni. Dia nak ini. Dia nak ini. Berapakah sisi yang ini? Itu maksudnya. Jadi nak buat apa? Cari apa? Cari sudut peluaran. Tera. Sudut peluaran kita 180 tolak 108. Sudut peluaran kita adalah 72. Okey, jadi N sama dengan 360 bahagi 72. Maka kita dapat 5 sisi, guys. Okey, tahniah. Nampak gayanya secara kasarnya korang dah bagus. Konsep dah faham. Soalan pun banyak boleh buat. Cuma kena banyakkan lagi lah soalannya. Kerana bentuk soalan dia tu pelbagai. Okey, cikgu sangat gembira hari ni. Korang dah tera. Jadi, untuk esok, kita akan masuk bab yang kelima. Ini. Boleh? Jadi siap sedialah esok ya kita akan buat. Boleh. So, okeylah guys. Masa pun dah habis. Terima kasih bersama dengan cikgu hari ni. Dan hopefully korang dapatlah sesuatu. Okey, ada apa-apa tak sebelum kita bersurai? Ada apa tak nak tanya? Boleh faham kan? Kalau macam tu okeylah korang dah penat. Okey, jumpa lagi untuk esok. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Okey Nisa. Okey Amni. Okey Haris. Okey Hadif. Bye. See you soon. Sama-sama.